Assalamualaikum semua. NDTK selalu tertawa, hibur korang yang lagi penat. Saya menghibur tak payah bayar. Kalau korang ingin bahagia, nonton saya aja cuy. Senang. Maka kalau Datuk Seri Presiden memetik kata-kata Nordin Ahmad, saya ambil dialog Nordin Ahmad dalam satu filem tu. Ya. Ku sangkakan nanas atas permata, rupanya durian tajam berduri. Ku sangkakan panas sampai ke patah, rupanya hujan di tengah hari. Teguhkan keimanan kita. Nah, RM50 jangan rasuah saya. 100 jangan cabar saya. 500 awak dah melampau. 700 awak ini dah mula menguji kesabaran saya. 1000 jangan cakap kuat-kuat. Kalau Putri semangatlah sikit. Marhaban ya marhaban. Kasidah ya, kasidah. Semangat. Ini tu marhaban ya marhaban. Iya, anak ramai balik rumah, satu buah meja, satu gate tiang, la ilah Allah, contoh kan. Yang belum ada anak pun syukur boleh tengok wayang. Ya. Orang anak ramai tak boleh tengok wayang tu tak susah. Baru duduk tak konceng. Syukur dengan apa yang kata. Kita risau nengok kadang-kadang Nak masalah kecil. kita dah pergi ke Lumpur ni. Nengok anak orang tinggal anak kita. Ya. Nengok bini orang lupa bini kita tu salah. Itu masalah tu. Yang besar kalau ada lebih kurang tu. Berhentilah orang Melayu menyebut nasib baik. Baik tak hujan. Baik hujan, tak ada pedah. Biasa sebut Alhamdulillah hujan, Allah Ta'ala nak bagi salju. Ya. Alhamdulillah selesai kenduri abah dengan anak saya serontak. Kenduri pergi umrah. Jangan salah sangka. Tiup lilin, jangan baik lagi dah. Nak potong kek, potong je. Ya. Kek UMNO yang dililit. Kenapa dililit? Kadang dia lagi pandai daripada Cina. Berapa umur dia? 70. Berapa batang lilin? 70 batang. Orang tu tiup langsung mati. Banyak lilin mati. Bodoh sesio dengan banyak dia nak kelapa makan batang lilin tu. Ali pergi ke sekolah menaiki basikal, tiba-tiba ternampak mayat di tepi jalan. Ya. Sampai orang ke-10, Ali ternampak mayat mengayuh basikal pergi ke sekolah. Kan lain cerita tu. Saya pernah camah mari 6 orang. Banyak banget orang ini sih. Dah lah 6 orang. Yang 2 orang tu jajah pilih air. Ya. Kau kancing kau jawab. Tengok dompet. Yang dompet tu, yang dompet sebab 2 orang tu tidur. Saya tidur. Tinggal 2. Yang 2 tu lah tengok saya macam ni. Bila dah habis camah, saya pun cakap dengan Pusi. Bagus betul 2 orang. Sudah tu saya. Tuan, yang 2 orang tu pokak. Tak ada seorang pun dengan camah. Tapi kalau macamnya, kalau tak pokak tu dah. Memang tak ingatnya gua. Dulu saya pernah dengan kawan saya kan pergi kat Seksyen 2 Shah Alam tu. Kita orang berlakon jadi bisu lah sebab nak tengok reaksi orang kan berlakon jadi bisu. Oh, masih menceritakan. Orang keliling tu lah sial. Cuma Yang berlakon paling best ya. kan berada yang ambil order tu datang. Bang, nak minum apa? Ha, dia kata. Makna dia percaya saya pekak tu, orang bisu tu kan. Dikira bisu ya. Bang nak minum apa? Bagi saya sirap tu. Terperanjat dia orang. Ya Allah boleh cakap ya Allah. Ada orang saya jumpa kat Kedah tu kan. Saya tak sebut. Kawan saya cakap kau jangan gelak tau. Dia ajak makan mak cik dia, kau jangan gelak. Kenapa lah mak cik aku ni kuat tergelak. Saya ingat macam ni lah. Tak ni lain ni dia tu. Saya masuk dalam rumah rupanya saraf dia tu beli efek tau bila gelak kuat sangat. Jadi pergi kat sana, kau jangan gelak. Kenapa lah mak cik kau tergelak. Ingatkan macam ni rupanya lain. Semua Assalamualaikum. Salam. Mahal pula kelakar aku pergi salam tadi kan. Ni kawan saya Samsul. Samsul. Rupanya dia tergelak tu. Sian, dia buat air kat dapur tu. Sian. Orang macam ni jangan bawa pergi tengok orang meninggal. Takut putus darah. Kenapa meninggal ni aksiden? Aksiden ni janganlah.
Kecil hati. Aduh. Budak-budak sekarang ni dia cerdik tau. Ya, Ada makin. seorang ayah tu dah bencen duduk kat rumah, anak balik. Assalamualaikum. Salam. Daripada mana? Dari kelas Fadul Ain. Oh ya ke? Belajar apa? Belajar dengan siapa? Dengan Ustazah Jamilah. Oh, yang lawa tu ke? Kau belajar apa ni pasal malaikat? Baguslah. Abah nak tanya, malaikat apa kau belajar hari ni? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril buat apa? Menurunkan wahyu. Pandai anak abah. Tapi kan dah mula je nak tanya. Tu yang tercamah tu. Apa pula? Bah, kan Jibril lepas lepas wahyu kan, lepas Quran kan dah tak ada lagi dah kan. Betul. Lepas Nabi kita tak ada lagi dah kan. Habis tu Jibril buat apa sekarang? Rumah mencabar tu, macam mana nak jawab ni, ya Allah. Abah kan, ya tak pernah orang membincangkan tu Jibril buat apa. Macam ni lah kopi tanya mak kau tu. Omak kat dapur tu dengar soalan tu, berlari pergi dekat dapur tu buat basuh pinggan. Mak, kau tak nampak ke mak sibuk? Kau pergi tanya ayah kau. Ayah ngigil pegang sok abah tu. Macam mana nak jawab? Macam mana? Abah, cakaplah. Jom kita pergi piknik. Seronok tak orang perempuan dengar? Hari ni jom kita pergi piknik tepi pantai. Seronok tak? Jom kita pergi mandi laut. Yeay. Anak-anak yang seronok. Hujan turun tak jadi. Maka kita memenangkan keadaan kontrol kita. Jom mandi laut, jom. Alamak, bah, hujan turun lah. Pedulikanlah mana lah tu sampai dekat pantai nanti kan hujan berhenti. Seronok lagi tak? Seronok tu. Sampai kan, wah hujan tak berhenti lah, bah. Tak apa, kita duduk dulu bawah wakaf ni. Bawah pondok ni kita makan dulu. Mana tu lepas makan nanti hujan berhenti. Seronok tak? Seronok makan. Dah habis makan. Bah, hujan tak berhenti lah. Pedulikanlah, kita mandi je lah. Mandi. Seronok tak? Seronok. Besok tu 5 mayat ditemui. Dalam keadaan tersenyum kan. Dah seronok sangat. Pernah makan takkan cakap pak rasa? Pernah tak? Memanglah tak. Yang rasa sekeempat ni orang lelaki. Masam, masin, manis. Rasa keempat, time bayar kamu tahu lain macam rasanya tahu. 3 rasa. Mahal. Tu yang lain macam rasa tu. Yang paling orang lelaki bengkak tu, time nak bayar tu kan, dia dah masuk dalam kereta. Bila masuk dalam kereta, sibuk tanya. Bang, berapa bang? Berapa? Berapa bang? Berapa? Apa hal kau nak tahu? Macam nak tolong bayar. Ya, berapa bang? Cakaplah berapa? Adalah cakaplah. 100 lebih. Murah. Sabar tak kau? Dong abah minta maaf tadi. Ingat tak tu suasana dia, ingat tak? Kan kita pernah kena tuduh benda yang bukan salah kita, benar tak? Ingat tak macam mana perasaan? Ingat tak kita menangis sampai nak pecah dada, ingat tak? Yang menangis sampai tak boleh cakap tu, ingat tak? Ingat tak nangis, ingat tak? Ingat tak nangis yang tu, ingat tak? Ingat lagi tak? Aku kena gayakan buku faham kan? Orang tahu kan? Ingat tak nangis yang tu? Macam tu lah kan? Tenang je nak ukur, saya tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan sekarang, tengok. Tengok tapak tangan. Tengok tu perangai. Apaan? Tengok tapak tangan. Sibuk tengok tangan orang buat apa? Itu sebab anak-anak kau orang ikut panggil kau orang tu. Kan budak-budak buka buku, tengok buku kawan. Tengok buku sendiri sudah lah. Oh, kita dites ini, Ji. Kita dites ini. Aku arahan pun tak bagi lagi. Kan tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan sendiri tau. Tengok tau. Okay. Dengar arahan saya. Jangan tengok saya. Tengok tapak tangan tu. Dengar arahan saya. Sekarang, tengok kuku. Okey dah. Tunggu. Jangan bagi orang nampak. Tunggu. Apa ini? Dah nampak dah tu. Okey. Ramainya perempuan yang kerah hati hari ni. Maksudnya? Orang di segi psikologi lah. Sebab percubaan pertama. Tengok tapak tangan macam ni kan? Dia tengok tapak tangan macam ni. Tengok kuku. Snap kerah hati. Oh. Nah, tu orang lelaki biasa macam tu. Tetapi tadi ramai kat lelaki tak macam tu. Yang lembut hati, tengok tapak tangan, tengok kuku. Tu lembut hati. Yang perempuan nampak lembut tapi tiga kan. Minggu ni, bulan ni, raya tahun ni kita balik rumah mak abang Bang, balik rumah mak saya lah. Ya. Mak saya. Kan tahun lepas saya balik rumah mak awak, balik rumah saya. Bang, tak ada, senang balik rumah saya. Lembut tapi keras hati lah. Ya. Aku yalah tapi bang. Tak bang. Perlu ke saya ulang saya lagi? Ingat saya kisah raja yang takut permaisuri tu, ingat tak? Panggil lelaki dan negara dia. Siapa? Semua lelaki datang ni. Siapa takut bini berdiri belah kanan battle? Semua pergi belah kanan. Mai.
Tak ada betul yang berani dengan bini dia. Hei, pandang kiri ada seorang. Nasib baik ada seorang. Tengah peluk tiang. Ha, kamu kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa tuanku lah turun. Punya berani dia. Raja dia suruh turun tu. Oh. Dia pun nak peturun yang besar, dia pun turun. Ha, macam ni. Beritahulah. Macam ni cara nak lawan bini. Apalah, Patik lagi takut. Asal kau tak pergi belah? Bini Patik dah pesan. Jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takut. Lagi teruk takut. Ingatkan berani sangat. Lagi teruk takutnya. Kan kadang-kadang anak boleh. Bodoh cikgu tu. Cikgu tu bodoh. Cikgu tu bodoh. Kenapa? Yalah, cikgu tu tanya soalan. Lepas tu semua kena beritahu si. Bodoh. Ya Allah, jangan. Benda yang salah pertama kita backing dia. Cikgu suka berdiri atas meja. Cikgu berdiri atas kursi. So berdiri atas apa? Ya Allah abang. Dia tak kenal ke aku siapa? Aku kenal tau Perdana Menteri Malaysia ni tu. Memang kau kenal. PM tak kenal kau. Kita kan kadang salah. Kita nak support ni. Didik anak ni support dia. Kita suruh belajar. Apa yang paling salah? Pergi masuk bilik. Baca buku. Kau kan nak periksa. Bapa, anak yang lain semua tengok Maharaja Lawak Mega. Anak dalam bilik tu. Duduk TV. Kak. Gelak-gelak. Bila suasana belajar? Mulai hari ini, sebab bulan ni bulan peperiksaan, Along akan periksa SPM. Dengan ini, saya umumkan. Cik Ayah sebagai ketua keluarga. Ada roster macam ni. Okay, untuk keluarga dengar. Dan ini saya mengumumkan. Dalam rumah ada macam tu. Mulai bulan ini, no more television. Tak ada TV, melainkan dekat bilik abah dengan mak saja. Itu pun tak boleh pasang volume lebih daripada 5. Faham? No more TV, cabut kad Astro, cabut. Oh, okey. Sebab support. Yang lain semua kena belajar. Dalam rumah tu, waktu belajar, mak dia buka buku resepi masakan. Sebab tak pernah berubah variasi masakan. Okay. Kemudian yang anak yang lain buat baca buku masing-masing ikut subjek. Lepas tu anak yang kecil yang tak reti apa lagi bagi kertas, bagi pen untuk conteng-conteng. Ayah nak baca surat khabar ke, baca buku ke, baca. Jadi suasana dalam rumah tu semua suasana belajar. Barulah semua boleh belajar. Dan Abah juga mengumumkan insentif-insentif yang berikut. Asyik, ada insentifnya gitu. Seandainya Along dapat semua A dalam subjek, setiap satu A, Abah akan bagi RM100 setiap subjek. Dengan syarat semua A, satu B tak dapat. Wah. Ini tak adil. Kira adil. Kalau dapat semua A juga, Mak akan dapat dapur baru. Apa kaitan? Maknya dapat juga. Ada kaitan. Huh? Dan yang ketiga, seandainya Along dapat semua A, satu lagi insentif yang akan Abah berikan adalah kita semua akan naik kapal terbang percutian, akan ditentukan lokasinya kemudian. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang jadi selepas itu, semua akan support. Long, kau belajarlah rajin-rajin. Mak dah lama berajat kat dapur tu. Oh, maknya yang dukung ya. Nah, macam banyak kahwin tak nak tukar dapur tu. Yang adik-adik, Long, belajarlah tu. Tolong, kita semua nak naik ke terbang. Jadi suasana mood tu semua orang akan dapat manfaat. Liburan gitu ya. Sekali diumumkan. Sebab ayah ni berani buat pengumuman macam tu. Sebab ayah dia yakin anak dia takkan dapat straight A. So. Wah, hajarnya bapa. Sekali umum keputusan dapat straight A, 9A. Nah kau gelebur 900. Hancur. Kan, plus bonus janji dah kalau semua A tambah lagi 100. 1,000 bagi kat anak. Nah, 1,000. Habis bang dapur. Kita kadang-kadang hari ni kan kita macam tak percaya, cuba tengok dalam mesyuarat. Ketua jawatan akan tanya soalan kan. Okey, kita round table. Okey, ada apa-apa soalan? Ada soalan? Macam-macam cara untuk tak nak tanya. Ya. Semua nak cepat balik. Ya, betul. Yang ni ada persoalan. Saya ada satu soalan. Tanya soalan. Seorang marah. Mak ayah tu macam kriteria tengok dah. Pergi Minang. Dulu miskin. Gambar pun tak ada. Budak tu tinggi-tinggi lah. Pipi dia macam. Ya ke mak? Tunang mana boleh jumpa? Daripada bertunang merisik tak jumpa. Malam masa hari bersanding tu pula. Hari bersanding tu muka dia tirai. Kau dulu kan ada tutup muka perempuan. Oh, kayak India gitu ya. Dia ikut style India ya, dulu ya, kan. ya. India dulu kan ada bunga. Tirai. Bunga apa nama? Bunga. Tak bunga lah kan. Dia letak. Lepas tu, malam pertama baru dapat sibak tengok muka tu. Macam tu lah. Lah, apa macam tu sangat muka kau? Seorang yang menyembunyikan perasaan tersebut dengan orang lain akan dapat pahala. Rindu ni simpan dapat pahala. Tetapi dalam konteks rumah tangga kena sebut.
Untuk mantangan dah sebut, bang, I miss you. Ilo ve au. Apa benda tu? Ilo ve au. Love you. I love you. Dipendekkan ILOVEYOU. Dah lama tak buat, balik kan buat. Abang, I love you. 7 hari, koma. Dia dah lama tak buat kan. Tiba-tiba buat. Lah, pahal lah dia kan. Drama Melayu kan. Kalau dia tunggu suami balik sampai lolap-lolap kat meja. Asal lah pembohong ni kan. Kau dah masak, kalau tak bawa tabung saji. Kau ngantuk, pergilah tidur kan. Memang kau tidur, tak ada tidur kat meja. Drama Melayu, tidur kat meja tengok jam. Lepas tu dengan muka sedih, ambil tudung saji, tutup. Baru nak tutup, dah penuh dengan tarik langau, tarik lalat, semua dah ada situ. Realiti tak macam tu kan. Realiti dah masak, memang kita tutup dah. Nak menggambar, siap lilin. Kita kalau nak nyala lilin, tunggulah lelaki sampai. Tak ada dah nyala, tunggu. Sudah padam. Sedih benar lah tu hidup kau. Kita kalau tunggu bas kan, tunggu bas hakikat, tunggu bas tengok teksi ke macam ni lah. Okay. Macam tu lah kan. Dalam hati ni macam-macam cakap dah. Tapi drama Melayu bercakap. Ya Allah, mana pula pergi? Seorang tu. Mana pergi bas ni? Aduh, hai lambat dah lah. Lambat ni nak pergi. Adakah kau bercakap? Bohong drama Melayu ni. Berdasarkan drama Melayu pun dah pandai abek sambung. Dah lah iklan banyak. Iklan. Jam iklan, jam iklan, jam iklan. Baru nak tampar dah bersambung. Lepas tu kat pejabat mulalah membahaskan. Kau agak-agakkan petang ni sambungan ni sampai tak penampar tu. Kau agak-agak lah, kau agak-agak lah. Aku rasa cara marah tu kono weh. Potang tu kan, zap. Kalau ikut hati aku nak tampar kau ni. Tak apa, tak apa. Kawan jadi. Kan tak tampar. Dia WhatsApp. Dia WhatsApp dengan geng dia. Dia ulas tu. La ilaha illallah. Dia di babak tu, Sherry tu dia tengah ngait lah. Ngait baju tu. Yang Adi Putra duduk sebelah tu. Menjahit ya? Macam itulah lebih kurang dapat. Yang bang, saya mohon izin nak solat asar. Saya langsung pandang rumah saya. Dalam hati, kenapa kau tak macam tu? Pernah ke orang perempuan minta izin nak sembahyang asar? Pernah ke? Tak. Yang biasa berlaku, perempuan tu bangun terus, lelaki tanya, pergi mana tu? Asal aku berapa dah? Itu biasa. Itu biasa. Yalah, pergilah. Suami dia cakap. Lepas tu isteri dia, apa tu, Adi Putra, abang nak minta tolong, boleh? Tolong apa bang? Tolong mandikan abang. Ya Allah, dah darah air mata ni dah. Tolong mandikan abang. Lepas tu boleh bang, nanti lepas solat nanti saya mandikan abang. Tak adalah, abang gurau ya bang. Memang dah tanggungjawab seorang isteri. Asyik. Untuk melakukan apa yang keinginan suami dia. Allah. Minta oksigen dah time tu. Kalau tengok drama malam-malam raya je tengok. Menyampah. Malam raya? Rosyamno tu tiap tahun dah aku. Fauziah Nawi kambang rambut tiap malam raya lah. Nunggu anak balik. Allah, manalah anak tak balik. Oh, kayak iklan raya yang tak boleh ke malam cakap raya je. kau tunjuk drama yang orang happy, dapat balik kampung, happy, dapat makan apa dia nak, apa semua. La ilaha illallah. Pondok buruk satu, pondok buruk dua. Bersambung-sambung pondok buruk tu. Kami sedih. Lepas tu ada pula, mak kita orang keluar cari makanan jap. Tiba-tiba dah balik van jenazah sampai. Masa bila kau mandian? Masa bila kau kapan kan balik? Kan ada satu drama tu yang dia pasangan dah balik kampung, lepas tu keluar, tiba-tiba balik dah jadi jenazah. La ilaha illallah, senang betul. Gosok baju bang, baju abang semua saya dah gosok dah. Kadang dia tak nak perhatian tu. Suami pun janganlah bingai sangat. Bingai. Bila bini dah gosok, terima kasih lah. Sayang juga, sayang kat abang ya. Macam tu cakap. Alah abang tak ada apalah abang ni. Kan. Kemesraan tu, mesra. Kan? Dengan gelaran, panggilan-panggilan. Abang. Jangan lagi panggil bapaknya, maknya. Papa, mama. Pa, ma, bi.
B tu saya tak raya dengar dah. B kat mana? B kat sini. B. Dua-dua B. B jantan, B betina. Ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang gila. Rindunya suami pilot kan. Pilot bawa ambulans kan. Ya Allah. Kan kejap-kejap on call, kejap-kejap on call kan. Contohlah kan. Saya pernah ceramah dekat UiTM Puncak Lam kan. Saya mesej budak tu, WhatsApp. Assalamualaikum, di manakah lokasi ceramah ini akan berlangsung? Ha. Nak gelak guling-guling. Cik Samsul type WhatsApp penuh. Kurang ajar budak ni. Tak payahlah. Sama je perempuan. Tak payahlah. Kau kat sini memang lembut. Cik Samsul, minum dulu. Ya Allah. Akbar. Daripada mana tadi seremban? Ya Allah, tak pernah. Oh lah. Dia punya lembut tu contoh lah kan. Cik Samsul, orangnya. Oh Allah, dalam TV nampak gemuk. Kurang ajar. Mojo kuasa talak tu bagi kat lelaki tau. Kalau bagi kat perempuan tak berapa kali, kau nak corang yang lelaki ni sehari tak tahu. Kau apa hal, Mat? Hari ni 5 kali dah. Hari ni 5 kali. Kan? Sebab hari Jumaat ni tak berkualiti dah jadinya kalau bekerja. Ya sih, solat Jumaat kerja dah pukul 12. Lepas tu dia kerja. Yang tak sembahyang Jumaat pun sama. Kan terkejar. Dah mula fikir tengah hari ni mana weh? Kan grup minum kan ada halakah dah kan? Grup minum. Dah ada grup ni. Grup minum kan ada. Geng-geng minum dah ada kan? Geng minum tu dia. Ajak akak ni nak. Janganlah. Ubat dia banyak. Kan kita dah habis minum, dia tak habis makan ubat lagi. Kadang orang perempuan kan fikir, aduh, nak beli barang dapur dah habis ni. Suami balik kan, nah. 500 pergi beli. Duit belanja apa, nak beli barang dapur ke apa. Baru syurga. Kan? Ini balik macam-macam tanya. Kau tak masak ke ini? Kau tak masak ke ini? Ya Allah, dia punya muka. Kau tak masak ke ini? Orang perempuan yang bersemangat wajah. Abang. Bertengok dan bertais tu apa binatang yang ada dalam tu. Orang contoh ada mula kan dia nak masak apa binatang yang ada dalam tu kan. Orang perempuan berhentilah pakai baju binatang. Baju kelawar. Baju binatang yang pakai. Baju kelelawar. Kembang, tak ada shape kan kembang. Dia balik rumah kan buka baju uniform dia ni buka semua. Dia kembang, dia pakai uniform tu. Baju kelawar. Lepas tu dah pakai baju kelawar mulalah mencari habitat tu. Bab sampai kat hall. Bab sampai kat dapur. Bab sampai kat ruang tamu. Tu yang suami balik dah terbayang tu. Berapa ekor kelawar gini. Orang lelaki pun kat rumah pakai elok-elok. Laki-laki. Ini tak apa pakai rasmi orang lelaki kat rumah. Aduh. Kain plekat tanpa protection. Kain plekat sesaja pakai. Senang berangin. Kau punya berangin aku fikir. Lepas tu duduk kat sofa tanya juntai kan. Tiup kat angin tu kipas laju tu. Semua berkibar. Anak tengah lancar sampai 3 kali 3 apa tu? Kita tak boleh nak expect orang perempuan ni badan dia sama dulu sampai sekarang. Tak boleh expect. Anak berapa ramai keluar dah. Anak pertama, normal. Anak kedua, normal. Anak ketiga dah mula nak operate. Anak keempat, kelima dah biasa. Semua keluar sendiri. Seni lah turun budak tu. Orang perempuan nak masuk syurga senang, betul tak? Taat suami, jaga ibadah. Betul tak? Setuju? Setuju tak? Maka taatlah apa juga kehendak suami. Faham? Taat apa juga kehendak suami. Setuju? Tak pula dah. Suami nak beli rumah baru untuk keluarga. Setuju tak? Setuju. Kemudian suami terpaksa automatic package cari orang jaga sekali. Yang itulah nampak tak? Yang itulah. Ya. Setuju orang lelaki? Orang lelaki setuju? Setuju. Okey, setuju. Sini beranilah. Cuba kat rumah tengok kan. Dia bukan takut bini. Bini menakutkan.
Orang perempuan ni tak apa, dia punya dia ketujuh tau. Dia tahu tau laki dia perfume lain. Dia tahu laki dia pakai baju lain. Semua tahu. Tak nak tengok baju ni? Ya. Ya Allah. Apa semua ni? Orang lelaki tertanya, kenapa dia ada kelebihan ni? Kenapa? Orang lelaki dia takut bini dia marah. Dia baju tu dia sorok tau. Dia sorok. Tak apa. Sudah dah lama dia gagak dia pakai. Dia tak tahu yang kau pakai tu dia tak pernah nampak. Dia akan tanya. Kau serahlah untuk dia beli. Apa juga. Beli sesama dengan dia. Orang lelaki tension tau. Dia puas nyuruk dengan harapan tak perasan. Sebab kebiasaan orang perempuan. Kau pakailah baju baru apa pun. Orang lelaki takkan perasan. Iya, benar. Kau tukar beg tangan baru. Kebanyakan seperti kan, itu, kulit ya. gajah tau. Siap ada belalai lagi. Bergerak belalai tu dia tetap tak perasan. Kan? Tak perasan kadang-kadang. Dia perasan kalau yang pelik sangat ada belalai tu mungkin dia perasan lah. Tapi yang biasa-biasa tak perasan. Orang perempuan kalau depan cermin tu kalau dah macam ni kan. Kita nak sikat rambut ni. Dia macam ni tertarik. Tu makna baju baru tu. Kau jangan tegur, bahaya. Kau carilah cermin lain. Baju baru ke? Tak nak tanya ke harga berapa? Tu nampak tak? Dia sebenarnya dah menjurus. Sekarang dah cakap jangan tanya. Tengok dah kena jawab. Tak nak tanya harga berapa? Berapa? 500 belum habis bayar lagi, faham? Itu maksud yang nak disampaikan. Itu maksud yang disampaikan belum habis bayar. Jangan cari suami tapi carilah ayah bagi anak-anak kita. Lah dah terlepas macam mana kita dah kahwin. Dah kahwin tak apalah, tak payahlah renew. Just perbetulkan je basic kita itu aja. Kan kita dulu katanya lain sebab okey sekarang tak apa bang, saya nak beritahu abang mulai hari ni saya nak beritahu abang kita kena betulkan matlamat kita. Nak beritahu bang, saya nak jadi isteri abang ni kerana Allah Taala. Asik. Yalah, eloklah tu. Elok jawablah awak pun sama. Yalah saya pun kahwin dengan awak kerana Allah Taala. Yalah. Orang perempuan ni dia ada expectation nak kita jawab sama macam dia kan. Yalah abang pun sama kan. Macam tu lah. Itu sebab bakal suami jangan bawa pergi rumah mak saudara yang anaknya kecil-kecil lagi. Memang tak ada cabaran. Pergi rumah kan anak kecil-kecil baby. Ya Allah baby. Tahu tak saya memang suka budak-budak tau. Itu sebab I pilih you. Pilih nyampak bawa pergi rumah pak saudara yang anak tak tidur diam. Pergi zoom. Ya Allah. Memanjat budak tu ni rumah orang kau bau ni kan. Zap banyak. Wah, la ilallah ya Allah kan. Cari rumah yang macam tu baru kita dapat uji dia ni sesuai jadi ayah ke tak. Sesuai jadi mak ke tak. Oh, bab kena kepala. Oh, bom. Biarlah budak. Nampak. Itu calon dia. Tu calon dia. Bab berdarah ni berdarah. Bab. Alah sikit aja. Alah. Budak biarlah budak. Ya Allah teruk kat darah ni. Biar. Melamar minta pada Allah. Dengan izin Allah jadilah. Betul tak? Ya. Kadang pergi Minang balik. Kenapa mak? Tak apalah. Tak nak cakap. Kenapa mak? Mak ada sedih Minang. Rupanya baru tahu. Dia yang pergi Minang tu, mak dia tu ex-girlfriend bapak dia. Yang ada memori silam yang tak dapat dilupakan. Langsung balik. Aku tak nak berhubung dengan keluarga ni. Wah, pak nak kerja jadi apa? Tu semua kerja Tuhan. Sinetron. Kan?